Weh, musim buka sekolah ni kan. Ceritalah apa selain sekolah. Tak layan, babe. Kita orang palau hidup-hidup. Weh, yang mak sibuk snap gambar first day sekolah. Anak pula perasan paling comel nombor 1 dunia. Bro, kalau ada gambar tu, kira anak bangun happy, tak ada gambar, confirm tantrum berguling satu rumah weh. Bro, dia punya drama air mata tu macam dunia nak kiamat, babe. Nanti petang drama tak nak balik rumah pula. Kadang jealous, bro. Anak orang momen comel pergi sekolah, anak aku momen macam hak mengamuk. Tak apalah, bro. Ayah misalnya hantar tadika, cikgu tadika lawa pula, dai licin, semangat lebih sikit. Kadang saja cucuk sikit, seronok tengok cikgu pujuk. Budak ni tak reti report lagi. Line clear, weh. Kenangan lah, bro. Tapi yang kecil, okey lagi drama. Kalau yang besar tu, tangan macam ada spring je nak hayun. Bro, yang besar cerita lain, babe. Malam balik kerja penat, dia bagi musibat. Abah borang asrama lupa print. Bro, esok awal pagi nak daftar asrama, malam pukul 10 baru cakap, ni confirm cari gaduh namanya. Cuti sekolah sebulan naik ranking game. Nak maki dia mak kau hijau kan, tu bini aku kot. Tak apalah, bro, penat sekejap je ni, harap besar nanti jadi manusia. Bukan kopi kesetanan abah dia. Weh, bro, buat terbaik je, bro. Nanti tua jangan sampai nyanyi lagu Anakku Sazali. Udahlah kan.